Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat dan salam bahagia tuan-tuan dan puan kepada para penonton yang masih lagi setia bersama dengan kami di Ide Research Center. Kembali lagi bersama dengan saya untuk sesi fakta dan analisis, perbincangan, perbualan, isu semasa, politik dan sebagainya kita bahaskan dan kita bincangkan di dalam ruang dan segmen ini untuk kita melihat berbagai perkara yang ingin kita kongsikan kepada para penonton dan juga para viewers kita yang sentiasa mengikuti kita secara langsung baik di Facebook, baik di YouTube ataupun di media sosial yang lain. Dan Alhamdulillah sekali lagi Ida Research Center mengorak langkah pasca daripada pilihan raya Negeri Sembilan yang telah pun berlalu, dan kita nak melihat dua siri pilihan raya yang telah kita lalui, mungkin tiga sebenarnya, Johor, Sabah pada tahun lepas, tapi kita nak melihat dua pilihan raya yang terkini, iaitu pilihan raya Johor dan juga pilihan raya Negeri Sembilan, untuk kita melihat bagaimana apa perkara yang telah berlaku, kenapa ianya berlaku dan bagaimana untuk mengatasi dan moving forward untuk kedua-dua pilihan raya ini untuk persediaan bagi menghadapi pilihan raya yang akan datang. Kita tak tahu pilihan raya apa lagi akan muncul selepas ini, mungkin Melaka, Sarawak dan terus pilihan raya umum yang ke-16. Jadi apapun hari ini, seperti biasa bersama dengan saya Encik Khairul Arifin lah untuk kita membahaskan isu-isu berkaitan dengan pilihan raya. So sekarang ni tengah musim pilihan raya, cerita-cerita pilihan raya. Sama kita Minggu lepas kita pada episod yang lalu saya bersama dengan saudara Firdaus, ketua penyelidik, bersama dengan membincangkan bagaimana nampak viewer je agak menarik jadi tuan-tuan dan puan kalau belum lagi tonton boleh tonton lah, tapi walaupun ianya isu dah lepas tapi mungkin isu yang menarik untuk dilihat ataupun ditonton lagi sekali ataupun 2-3 kali lah. Jadi untuk yang terawal ini, macam yang saya sebut tadi, kita bercakap berkenaan dengan untuk melihat dua siri pilihan raya ini. Tapi sebelum kita masuk ke keseluruhan pilihan raya ini, mungkin di awal ini kita nak melihat bagaimana Ida Research Center sendiri memainkan peranan ataupun dapatan-dapatan kita dalam survey Negeri Sembilan. Adakah ianya memberi refleksi kepada result yang keluar? Jadi mungkin Cik Arifin boleh kongsikan sedikit di awal ini berkenaan dengan pilihan raya Negeri Sembilan. Terima kasih Saudara Hanif. Saya amat teruja lah kita berdapat bersama pada petang ini. Hari itu saya di lapangan, Saudara Firdaus dan Saudara Hanif lah telah mengemudi studio kita, memberi penerangan kepada masyarakat. Saya ingat menjelang sehari menjelang sebelum pilihan raya Negeri Sembilan untuk maklumat tuan-tuan dan puan, saudara dan saudari sekalian, dalam semasa dalam PRN negeri lepas, IDA telah mengadakan kajian persepsi pengundi Negeri Sembilan. Ini adalah survey turun lapangan yang kita buat secara face to face dan hasil daripada kita buat face to face di mana enumerator kita turun ke lapangan lah. Kita nampak yang enumerator kita bukan phone call, bukan maknanya kita hanya mencari secara online, tapi kita bawa turun enumerator kita turun ke bawah, mengendalikan secara face to face. Sebanyak 1,225 orang responden pada ketika itu. Dan apabila kita mencerap data pada hari itu, kita dapati beberapa perkara yang menarik lah dan itu telah refleks kepada keputusan sebenar dalam pilihan raya. Yang pertamanya, apabila kita berbincang soal kecenderungan turun mengundi, maknanya orang excited ke tidak, kita dapati bahawa 62.3 excited untuk turun mengundi dan kemungkinan besar dan turun mengundi ini dan 24%. Jadi result akhirnya 72.6 yang diisytiharkan oleh SPR. Data ini sebenarnya kita telah dedahkan di dalam beberapa siri minggu akhir tu, kita keluarkan kenyataan media kita. Antaranya kita sebut tentang kempen Anwar mungkin boleh ubah momentum, dan kita menekankan bahawa belum ada parti yang mendominasi. Jadi yang ini yang kita telah tekankan dalam kenyataan media kita lah. Besar, menang, sengit sebagainya kita berikan yang saya sebut tadi tentang pengundi atas pagar dan sebagainya. Dan kita meletakkan bahawa persaingan masih terbuka. Kerana apa sebenarnya? Kerana fakta ini semasa pilihan raya tersebut hendak bermula, sebenarnya kedudukan semasa ketika itu adalah BN mendahului 45.8%. PH masa itu 35.5%, tapi ditentukan oleh
apa yang kita sebut sebagai atas pagar ataupun yang belum membuat keputusan. 12.2%. Apa yang terjadi dalam pilihan raya sebenar ni pada 1 hari bulan Ogos apabila pilihan raya berlangsung, daripada kiri ini move ke kanan ini, kita dapati bahawa Barisan Nasional dan Perikatan Nasional berjaya meningkatkan berjaya mendapat 55.0% undi terkumpul mereka. Manakala Pakatan Harapan 40.01%. Jadi apa yang berlaku? Itu adalah pecahan daripada atas pagar yang belum buat keputusan. Peningkatan 9.2 dengan 4.5 di sini. Jadi itu memberikan satu bearing khusus lah kepada pilihan raya. Dan ketika itulah cabaran bagi parti-parti lain. Kita tahu bersatu pada ketika itu. Pakatan Harapan juga bertanding 36 kursi. BN dengan PN kita tahu ada kesepakatan, ada coalition, ada kahwin ke apa itu istilahnya ni. Tunang baru. Dia waktu di Johor mengistik, di Negeri Sembilan dah tunang. Kita tengok nikah jadi ke tak? Dah jadi di Melaka nanti. Itu betul. Analogi Hanif ni cukup menarik. Jadi ke tidak kita tak pasti, tapi apa refleksi dia? Refleksi kepada kedudukan ini walaupun sedang cuba dipacu oleh PH, dan juga bersatu cuba memberikan bearing yang tertentu untuk menggasaklah sebagai faktor ketiga. Dan kita dapati apabila kami unjurkan ketika itu PH mendahului 12 kursi, BN mendahului 19 kursi. Jadi ada 8 kursi yang marginal. Dalam kenyataan media kita memang kita sebut 5 ke 8 lah yang kita tengok antara range ini adalah mereka yang marginal lah, sebab dia agak saingan sengit lah dalam konteks itu. Dan akhirnya result membawa sebegini maknanya satu je kawasan yang kita tak dapat lari lah, sedikit meleset, itu Repah, jatuh kepada BN yang asalnya patutnya kepada PH. Cenah ni memang kami dah tahu dah daripada awal. Saya ingat saya berkomunikasi hari-hari dengan Hanif. Cenah, Linggi, antara tempat yang cukup signifikan neck to neck fight ground itu. Dan akhirnya tak menyebelahi Pakatan Harapan lah pada ketika itu, yang mana mereka mempertaruhkan cenah Anthony Loke, ya, Linggi MB sendiri, mantan MB sendiri. Jadi ini akhirnya kursi itu menjadi 18 kursi untuk Barisan Nasional, 50% 3/11 tu. Jadi saya nak boleh katakan Saudara Hanif, walaupun kita merasakan bahawa survey kita hampir tepat lah pada ketika itu. Cuma pada ketika itu kita ambil ke nasihat penasihat kita Prof. Dr. Ridwan, supaya ini kita tidak dedahkan awal sebab takut dia memberi apa orang panggil impak kepada proses pengundian. Jadi biarkan parti-parti bersaing dahulu dan kita lihat siapa yang mendominasi siapa dalam pilihan raya, dan terjelasnya berlaku seperti mana yang berlaku pada saat itulah. Dan satu perkara akhirnya keputusannya jadi begini 18-11-7 kita tahu ini ada kawasan yang dimenangi oleh Barisan Nasional. Pakatan Harapan masih lagi mengekalkan core seat dia, khususnya kawasan majoriti Cina. Kemudian PN di kawasan ini. Jadi ini satu perkara yang agak signifikan lah. Cuma malang sekali mungkin kerusi dari segi calon itu, dari segi PH mungkin kursi-kursi itu adalah kursi-kursi yang dominan daripada China sedikit. Betul. Berbanding dengan kursi-kursi lain yang kita dapati. Cuma daripada kedudukan itu, kalau kita lihat kedudukan Pakatan Harapan lah Hanif, kepada unjuran ni, data ni macam-macam dalam India ni. Kalau pergi satu-satu ni pening kita betul. Tak habis kita. Saya ingat dua saja yang kita nak highlightkan di sini dalam data ni. Pertama, peratusan turun mengundi. Peratusan turun mengundi pada kali ini 72.6% berbanding Parlimen 78.5. Kenapa kita bandingkan Parlimen? Sebab itu agak PH bertanding semua kursi. DUN juga PH bertanding semua kursi. Tapi PRU 15 PH ada gabung dengan PN. Jadi dia ada beza sedikit. Dan kita dapati bahawa Melayu ketika itu turun 75% lah. Jadi kaum Melayu antara yang paling tinggi lah dalam pilihan raya baru ni berbanding dengan China dan juga India. Cuma ada beza lah. Kalau kita tengok Parlimen yang lepas sampai 81 turun 78 dia ada beza di sini. Okay, yang kedua yang saya nak kita nak highlightkan di sini adalah kalau kita tengok undi terkumpul, ada yang tak setuju kita gunakan ini undi popular. Sebab dia tidak neck to sama di bulan kursi dia. Sebab BN tak bertanding jumlah kursi yang sama. Ya.
Jadi kalau kita tengok ni Hanif dan penonton sekalian, Pakatan Harapan dapat 40% undi terkumpul dia, Barisan Nasional 35 dan 20 daripada Perikatan Nasional. Gabungan kedua ini atas dasar rundingan kursi sesama mereka membawa kepada 55%. Cuma kalau kita lihat PH ni dia tidak lagi, bukanlah bermakna dia hilang core vote dia. Sebab kalau kita banding dengan parlimen yang lepas, dia dapat 295,773 undi keseluruhan. Dan itu ada 44% ketika itu. Itu yang amat menarik lah kalau lihat. Cumanya dari segi taktikal, gabungan kalau kita tengok parlimen hari itu, gabungan PN dengan BN, sebabkan mereka bertanding semua kawasan ketika itu, kalau kita lihat hanya 54%. Betul. Jadi kalau gabungan di atas ini 35-20%, 55%. Jadi kalau dari segi lonjakan kerusinya ni sangat sedikit. Kerusi mungkin berbeza, tapi dari segi lonjakan undi terkumpulnya hanya dalam sekitar 1%, 2% saja. Ini bermaksud bahawa apa yang berlaku dalam pilihan raya baru ini memang jelas adalah pertandingan 3 penjuru kononnya, sebab persatu tak beri impact. Dia jadi pertandingan 2 penjuru, tetapi dia pertandingan 2 penjuru yang taktikal atas dasar gabungan PN dengan Barisan Nasional, BN dengan PN, menyebabkan ada kursi-kursi yang signifikan untuk Pakatan Harapan tak dapat dimenangi. Jadi yang ini yang saya rasa amat pentinglah untuk kita faham. Sebab kalau kita tengok dekat sini, kalau mungkin Cik Arifin boleh balik-balik, pertambahan sekitar 1%, dia bukanlah satu pertambahan yang signifikan. Maksudnya, kalau dikatakan undi berubah, kan, kalau dikatakan BN dengan PM berjaya menarik undi-undi orang penyokong Pakatan Harapan, juga tidak. Ada dua situasi tuan-tuan dan puan kena fahami. Pertama, turnout ada perbezaan. Sekitar 40, hampir 30,000. Kita bandingkan ini. Sekitar ada lebih kurang 21,000 pengundi yang tak turun. Dia kena tahu yang ini adalah kali ini turnout yang rendah. Turnout yang berkurang sedikit daripada pilihan raya parlimen yang lepas. Jadi kekurangan pengundi daripada Pakatan Harapan ini bukanlah disebabkan pengundi berpindah mengundi barisan ataupun perikatan, tetapi adalah pengundi Pakatan Harapan tidak keluar. Itu definisi yang kita kena jelaskan. Pengundi Pakatan Harapan, kalau kita boleh analisis, pengundi Pakatan Harapan tidak keluar sewaktu pilihan raya Negeri Sembilan yang lepas. Sebabnya pelbagai. Kita tak boleh nak meletakkan kesalahan GOTV semata-mata, kan, usaha untuk membawa keluar pengundi, tapi mungkin disebabkan tak puas hati bekerja, protes. Dan sebagainya. Dan itu yang berlaku di beberapa kawasan seperti di Repah dan juga di Cenah. Kalau boleh kita nak menganalisis seperti itu, kefahaman. Jadi kita bukan maksudnya 54 naik 51%, pengundi Pakatan Harapan pindah ke sini, tidak. Tapi adalah undi yang di sini, di 40% ini, daripada 44 ke 40% ini, pengundi yang tidak keluar. Kerana ada jumlah sekitar 21,000 pengundi di situlah yang beza turnout dan juga undi yang diperolehi. Sebab dia kalau ikut terjemahnya patutnya lagi tinggi daripada 55% ni. Betul. Jadi begitu cara nak memahami konotasi turnout di pilihan raya Negeri Sembilan lepas. Silakan Cik Afin. Okey. Ada 2 data yang menarik yang saya ingin kita kongsi tuan-tuan sekalian. Sebab data ni saya nak maklumkan bahawa score sheet yang kita perolehi, kita petakan dengan sejarah pilihan raya. Itu kelebihan daripada IDEA. Dan kita juga petakan dengan maklumat pengundi yang kita dapat daripada yang boleh diperolehi secara rasmi daripada SPR, yang kita sebut sebagai DPPR, Daftar Pemilih Pilihan Raya. Jadi apabila kita padankan keputusan score sheet tu dengan DPPR, kita akan boleh cari sebenarnya dengan algoritma. Dia tidak tepat. Jangan ada orang kata, dia dapat masuk dapat tahu siapa undi. Tidak, Di sini kita boleh menggunakan algoritma. Kita tahu bahawa komposisi kaumnya, kita tahu bahawa maklumat tentang saluran berapa tu Melayu, saluran berapa yang
anak muda dan juga dewasa, itu kita boleh menyebabkan kita boleh atur keadaan ni. Saya nak bawa dua perkara di sini ni. Kalau kita lihat kepada 100% turun mengundi, yang ini kami yang berdasarkan keluar mengundi ya. Ini adalah data tentang keputusan yang kita lihat berdasar keluar mengundi. Maknanya kita tak ambil kira yang tak turun mengundi lah. Kalau kita lihat di sini, PH dapat Pakatan Harapan 21%. Berbanding dengan pilihan raya yang lepas, sebenarnya mereka dapat 23 ketika Parlimen, 17 ketika DUN. Jadi agak tak lagi banyak lah kalau tu kita lihat. Maknanya Melayu yang dia dapat dulu itulah dia. Dengan Melayu dan sekarang, Cina pun sama. Mungkin ada sedikit penurunan dalam 4% begitu, tapi India pun hampir sama lah. India ada sedikit tinggi ya. Jadi ini kita nampak, dan ini bukan nampak macam leading Kalau ini sebenarnya kita kena campur lah berapa yang PH dapat, BN dapat dengan PN dapat tu, untuk sebab mereka ada tactical yang mereka buat itu, bergabung kursi itu dia buat pecahan, pembahagian sama rata, pembahagian sama parti, menyebabkan keadaan jadi begitu. Ini kita nampak itu. Cuma saya nak tekankan sini, jadi kita boleh istihar di sini bahawa sokongan Melayu adalah 21% kepada Pakatan Harapan. BN dengan PN ini dia jadi 46-28 dan China masih kekal 80, India 46%. Jadi kita tengok trend pengundi China masih lagi diperolehi dalam konteks Negeri Sembilan, dan dia melenyapkan isu bahawa masyarakat Tionghoa, masyarakat Cina sedah beralih Jadi itu saya sebut dia tidak beralih undi itu tadi, tetapi kalau kita lihat secara lebih detail di sini, ianya adalah tidak keluar. Itu sebenarnya yang lebih tepat lah. Bukan berpindah undi. Jadi itu yang berlaku lah dalam konteks bukan Melayu. Dan ini yang paling menarik lah saya rasa, Cik Hanif. Kita tengok yang ungu ni. Ini ungu ke colour ni? Saya ni tak erti sangat dia colour. Ungu Okay, yang ungu ni adalah mereka yang diperintasi yang tidak keluar mengundi. Jadi masih ada 25%, 33%, 31% yang masih belum turun mengundi tinggi. Dengan Melayu, Cina dan India. Dan ini satu benda yang kita kena buat sesuatu. Malah kalau kita tengok sokongan dari segi umur, kita akan nampak lebih real bagaimana umur 18 22 kan, 27% saja masih ada 27% belum turun, 33 ini menunjukkan bahawa inilah dia tempat intervention party. Sebab saya rasa undi yang di atas ni dah tepu dah. Inilah intervention party ataupun SPR sendiri melalui akademik pilihan raya untuk mencari mereka ini supaya mereka ini dapat turun mengundi, dan mereka ni tidaklah nanti jadi golput ke ataupun rasa fatigue dengan politik, akhirnya tak turun mengundi. Jadi ini yang agak menarik. Dan kalau kita lihat secara, kita buang yang faktor ni tadi, faktor pengundi awal tadi, maka kita akan pergi kepada level yang seterusnya adalah, kita tengoklah 18-22 ni anak muda 37%, 41%. So yang BN ni kena campur lah, 23 campur 31 dengan PN. Betul. Kita pisahkan supaya kita nak nampak dia punya ni. Dan kita lihat bahawa 37% dapat dulu umur 18-22, Parlimen dalam 48%, jadi dia punya beza mungkin dalam dalam 20 lebih tidak ada banyak sangat beza tu dari segi significant number tersebut. Tapi sebab first past the post, kita tahulah ini, dan kita dapati orang yang banyak mengundi Pakatan Harapan ni banyak di golongan ni lah, middle age cohort lah yang dia ni. Dan kita lihat bahawa Barisan Nasional masih lagi memperkukuhkan, setidak-tidaknya dia ada 30, 25%, 30% undi vote dia lah di semua kawasan. Dan bila dia buat kerjasama taktikal dengan Perikatan Nasional PAS, dia boleh leverage hampir 50% untuk setiap kawasan. Untuk setiap kawasan yang laku. Ini adalah satu perkara ni. Dan di sini juga kita lihat bahawa ini undi-undi, mana 18, 11, 7 ni, kita lihat bahawa bagi Pakatan Harapan masih lagi orang panggil core lah dia punya ni, kecuali majority yang signifikan lah, 1000 lebih. Tapi kalau tengok di Barisan Nasional, kebanyakannya lebih congruently dapat. Dan kawasan seperti ada yang bawah 1000 lah, 6688 Cina,
730 Pilar, ya. 444. Lepas. Ini adalah di bawah 1,000 majoriti dia. Jadi ini amat menarik ni untuk kita lihat, dan mungkin ni nak tambah sedikit ulasan sebelum kita tengok undi awal pula. Sebab kalau kita lihat di sini beberapa kawasan, kita kena tengok juga kawasan yang seperti, kalau saya menarik di Perikatan Nasional ini, kalau kita tengok hanya 2 kawasan sahaja yang dapat majoriti, 3 kawasan majoriti bawah 5,000. Datuk Razif Kamat, Ampangan dan juga Kelawang. Di mana 3 kawasan ini merupakan kawasan Pakatan Harapan Keadilan. Maknanya calon yang agak heavyweight juga. Dan di Rais ni kita ada Datuk Bakri. Tok Bak orang panggil, Bakri. Calon yang sangat berwibawa, sangat disayangi oleh kawasan itu sendiri. Tapi Dani Rais yang kita tahu anak kepada Rais Yatim, juga merupakan sepupu kepada calon Pakatan Harapan itu sendiri. So kemenangan diperoleh sekitar majoriti 1,300. Maknanya bukanlah satu kemenangan besar. Dan juga Datuk Razali di Sikamat mengambil kawasan tinggalan daripada Yang Amat Berhormat mantan Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Hamidul Harun, berlawan dengan Ustaz Azman, juga mendapat sekitar 4,413. Dan Ampangan, Datuk Rafi Malik ni kembali, yang pernah berkhidmat sebagai Anu Ampangan, bertanding pada PRU lepas PKR bebas. Sebelum ni PKR tak dicalonkan, bertanding tiket bebas, kalah dan kembali sebagai calon daripada Perikatan Nasional, juga mendapat sekitar 3,900. Itu vote yang dia dapat masa yang dia bebas dulu pun sama. Jadi memang lebih kepada tidak terlalu tinggi, tapi beberapa kawasan lain memang kawasan yang sangat kawasan yang memang status quo kepada Bersatu dan juga PN sebelum ini, Perikatan Nasional, Digemas, Bagan Pinang, Paroi dan juga Serting ini, mereka berjaya kekal kalah dengan majoriti yang sangat signifikan. Begitu sedikitlah yang saya berminat untuk lihat. Menarik. Jadi kalau kita pergi sedikit ni, sebab Banik telah sentuh tadi tentang Perikatan Nasional menang di kawasan-kawasan ini, Digemas. Ini adalah kebanyakannya adalah kawasan undi awal, tentera. Ini kita nak tengok sikit bagaimana kesan undi awal. Sebelum tu saya nak kena bagi penjelasan. Ada beza antara undi pos dan juga undi awal. Ini banyak sangat orang yang masih lagi belum jelas, masih lagi belum faham berkenaan dengan undi awal dan undi pos. Undi awal ini adalah undi yang dikhususkan kepada anggota tentera dan juga anggota polis. Di mana kedua-dua unit beruniform ini dipersiapkan untuk bertugas pada hari pilihan raya. Jadi mereka dan ahli keluarga mereka akan diberikan ruang untuk mengundi lebih awal, sekitar 4 hari sebelum pilihan raya, iaitu pada hari Selasa. Itu adalah amalan kebiasaannya lah. Jadi polis dan tentera ini akan membuang undi pada hari Selasa, 4 hari sebelum hari mengundi sebenar, untuk memberi ruang kepada mereka ini bertugas pada hari mengundi, untuk menjaga keamanan, menjaga keselamatan, terutamanya pihak polis lah. Itu namanya undi awal. Yang kedua adalah undi pos, juga daripada kebanyakannya daripada penjawat awam yang daripada guru ataupun orang-orang awam yang bertugas sebagai kerani tempat mengundi, yang bertugas sepanjang pilihan raya, yang tolong celup jari, yang tolong sebut nama KTM, ketua tempat mengundi, siapa saja yang pakai vest warna neon SPR pada hari pilihan raya itu, mereka itu adalah pengundi pos. Dan juga mereka yang duduk di luar negara lah. Mereka adalah pengundi undi pos. Undi pos ni apa? Undi masuknya sampul pos. Rasanya Saudara Hanif elok buat satu podcast nanti menegangkan tentang bagaimana sebenarnya undi pos. Sebab orang tak faham. Bila sebut undi pos, dia ingat undi pos ni adalah undi polis, undi tentera. Bila sebut undi awal, dia ingat undi awal, undi pos ni sama. Betul. Jadi kena faham. Sebab kadang-kadang undi pos ini dia akan keluarkan daripada kotak undi sekitar jam 2 petang. Dia dah macam, kenapa kira awal? Kenapa keluarkan? Banyak masyarakat tak tahu. Banyak pencerahan ini masih lagi belum masih lagi ada yang belum mengerti, masih lagi ada yang belum faham struktur
pengundian untuk sistem pilihan raya di negara kita ni. Tak apa, itu kita bincang lain. Cuma saya nak bagi clarify, faham berkenaan dengan undi awal, undi pos ni. Kita kena faham isu dengan ilmu. Jadi sekarang kita nak bahaskan berkenaan dengan undi awal, undi tentera dan juga undi polis. Tapi kita serah kepada Cik Arifin untuk saya akan sentuh sikit je Zuan Hanif. Kalau kita lihat undi tentera dengan undi polis ini, kita bahagikan dua. Kenapa kita boleh ke jumlah tu kumpul begini? Tapi cuba kita nak lihat. Kenapa kita boleh bagi? Sebabnya kita tahu bahawa polis ni maknanya dia mengundi di balai polis lah. Betul. Lokasi tentera maknanya dia di kamp tentera. Camp Jadi tentera. kita biasa buat unjuran berdasarkan begitu. Jadi ada 9,000 lebih lokasi undi untuk lokasi ada undi tentera, 4,000 lebih yang daripada polis ya. Dan apabila dicerakinkan, polis nampak boleh bagi kepada Pakatan Harapan. Maknanya walaupun Cina atau dari sama ada dia PAP ke PKR yang bertanding, mereka boleh bagi ya. BN yang kedua, ranking kedua 31%. PN ini 49% saja. Lain-lain itu ada dalam 1.64%. Lokasi tentera pun sama juga Dia leading dia kepada PN berbanding dengan BN dan juga Pakatan Harapan. Cuma kalau kita lihat secara lebih terperinci, yang menarik ini yang saya rasa yang agak menarik kalau kita lihat secara terperinci, kita kan dapati yang kamp tentera tu di mana? Ini kamp tentera. Di Gemas, ada Bagan kamp tentera Pinang. besar. Bagan Pinang, kamp tentera besar. Kemudian ada Linggi dan juga tempat MB tanding lah, tentera besar. Jadi ini yang kita tengok bagaimana dia efek kepada dua ini BN, dua ini Perikatan Nasional. Ya. Jadi ini satu perkara yang harus kita pelajari lah kita lihat kepada dalam konteks ini. Dan menarik kalau saya boleh terus pergilah ni contoh-contoh. Contoh di Paroi Paroi ada Dewan Company Camp RMD Senawang, 15 Senawang, ada Balai Polis Senawang Jadi gabung ni, jadi undi 724 dan kita lihat PH dapat 101 ni. Ni 608. Tapi kalau di Cembung PH dapat 164, 185 Jadi kita boleh lihat pergerakan yang ni. Malah kalau tempat yang MB tu memang jauh lah dia tinggalkan. Jadi dan nampak pengusahaan Perikatan Nasional dalam hal ni PAS lah kepada kawasan-kawasan yang tentera ni nampak saya rasa ada sedikit kecenderungan teruja lebih kepada PN itu sendiri. Jadi itu sebab saya lebih cenderung Hanif kalau kita dapat ikut macam Indonesia, kerana tentera dan juga polis dikecualikan daripada mengundi. Kerana agak tidak molek kalau dari segi sokongan kerajaan semasa tu tak dapat kepada parti memerintah, sebab dia akan nampak sangatlah tak stable dan sebagainya. Sebab ini adalah indikator. Kalau kita boleh lihat contoh, saya tidak menolak kepentingan tentera itu penting, tapi mereka ini adalah pertahanan utama negara. Kat mana pun tentera adalah pertahanan utama negara. Kalau kita lihat di Turki, apabila kuasa tentera yang tidak sealiran dengan kerajaan, tentera digunakan untuk menjatuhkan Recep Tayyip Erdogan pada tahun 2015 kan. Kuasa tentera juga digunakan untuk menjatuhkan di Mesir itu Morsi. Jadi betul apa yang dibuat di Indonesia itu adalah tentera dan polis ini bukan tidak diberikan, cumanya mereka itu dikecualikan kerana mereka ni ada mempunyai hak yang eksekutif, iaitu pertahanan utama negara. Jadi mungkin perkara yang boleh kita fikirkanlah. Tapi pengamalan di negara kita sebagai negara berdemokrasi, kita meraihkan, kita bagi ruang dan mengambil kira suara-suara siapa pun yang bergelar warga negara untuk memilih pemimpin mereka. Tapi mungkin ada sesuatu perkara yang kita boleh lihat lah. Silakan. Okey, saya nak sedikit sentuh ini, saya nak sama-sama lalu lah isu-isu yang diperhatikan kita ada sentuh dalam kita punya press release. Cuma saya nak tunjuk ni isu-isu yang dibawa ke dalam masyarakat ni banyak isu-isu komunal yang lokal lah sifatnya, tentang peluang pekerjaan, tentang harga minyak apa sebagainya. Ini komen daripada survey yang kita cuba serap, kita paparkan kepada semua. Cuma masa kita ada itu terlalu limit sebab kita buat survey 3 hari sebelum penambahan calon, dan data-data ni kita tak dapat nak kongsi secara public dengan kekangan tertentu. Kalau dia dibuat lebih awal,
itu lebih baik. Itu sebab kita menyeru lah, nak promote sikit lah. Kalau ada wakil-wakil rakyat ke siapa yang mendengar ke syarahan ini, kalau nak minta kita buat survey, insyaAllah kita boleh bantu. Kita dalam usaha untuk memastikan wakil-wakil rakyat ini bekerja atas data. Bukan bekerja atas dasar social media. Itu mungkin kita boleh ulas lagi. Cumanya saya nak lagi sekali saya nak clarify, saya nak jelaskan di sini data yang kami kongsikan pada hari ini untuk segmen ini adalah data yang pertama adalah data daripada survey. Survey ni macam mana kami di peringkat Idea Research Center kami turun ke lapangan mengumpul suara daripada pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Hanif turun untuk FGD kan? Betul. Kita mengumpul suara. Jadi itu kaedah pertama, kita menggunakan survey. Dan juga kita menggunakan kaedah FGD, Focus Group Discussion. Kita berjumpa dengan kumpulan-kumpulan tertentu di don-don sekitar Negeri Sembilan untuk kita kumpul suara. Itu adalah data yang kedua. Yang ketiga adalah data DPPR, data pemilih pengundi pilihan raya. Jadi saya tak nak nanti tuan-tuan ingat ini adalah data yang kita ambil data, kita nak jelaskan di sini ini adalah data yang bukan data kita tahu siapa undi, siapa nak cari. Yang kita dapat semua ini adalah data yang di PPR. Tuan-tuan kalau ada duit nak beli data tu pun boleh. Itu adalah data yang tidak spesifik, cuma data berkenaan dengan pilihan raya. Saya rasa dekat media sosial pun dekat website pun mungkin boleh dapat. Kita boleh tengok berapa peratus keluar undi yang keluar, berapa peratus siapa yang keluar, banyak mana yang keluar. Itu yang pilihan raya kita boleh dapatlah data-data seperti itu. Jadi saya cuma nak jelaskan, nak clear lah supaya tuan-tuan dan puan tidak bersangka-sangka dari mana datangnya data-data. Cuma saya fikir kekuatan Saudara Hanif selain pada moderator pada malam ni adalah analisis sentimen media sosial. Mungkin elok juga kan kalau Hanif saya ada pilih-pilih beberapa slide ni. Mungkin kalau ada yang Saudara Hanif nak sentuh tentang ini lekut shift daripada ni. Saya rasa menarik kalau kita buat shift ni. Cumanya sebelum kita bawa kepada itu, kita nak melihat evolusi corak kempen. Sebab betul. Bila kita lihat kempen ini, dia bermula daripada Johor. Sebab saya sebut tadi, kita nak lihat bagaimana Johor ini membina momentum membawa kepada Negeri Sembilan ini. Yang saya sebut dengan Cik Arifin tadi, bagaimana kerjasama taktikal antara barisan dan juga perikatan ini adalah mereka mula merisik-risik ketika di Johor dan mula melangsungkan pertunangan. Pertunangan di Negeri Sembilan. Tak tahu jadi nikah ke tidak di Melaka nanti kita tak pasti. Jadi cabaran politik yang luar biasa tu. Jadi kita berbalik kepada kempen di Johor. Sebelum kita masuk ke media sosial, bagaimana pemimpin-pemimpin daripada Barisan Nasional ini menggunakan media sosial. Kita ni lihat corak awal kempen di Johor ini lebih kepada bersifat konvensional kalau kita perasan. Di mana wakil rakyat di negeri Johor ini, terutama Barisan Nasional, mereka lebih banyak mengetengahkan program-program seperti ke pasar, ke warung, perumahan dan juga program-program seperti Semarak Subuh itu yang harus digerakkan oleh semua adun-adun di negeri Johor untuk menganjurkan aktiviti Semarak Subuh itu seperti subuh seperti Jumaat lah seumpamanya. Maksudnya tak sepatutnya hanya bergantung pada satu dua figure. Betul. Jadi itu adalah gerak-gerak kerja yang di ground, bergerak. Jadi daripada kerja-kerja yang diorang lakukan di lapangan ini, kemudian baru di-amplifykan ke dalam media sosial. Dan ini mendapat perhatian. Bila di-amplify itu serentak. Kan, kalau ada 40 adun pada ketika itu buat kerja yang sama, Semarak Subuh, 40 ada konten. Betul. Dia tidak seperti kita buat satu program mega, seorang bercerita satu program, tapi ini program yang digerakkan ke seluruh dan kadang-kadang dia boleh tersebar secara organik. Betul. Dan yang paling penting dalam media sosial ini yang kita nak cater, bukannya cerita yang kita buat ni diri Shah Alam, tapi yang tengok cerita kita ni orang yang di Kedah, orang yang di Melaka, orang yang di Negeri Sembilan. Dunia tanpa sepadan. Kita nak kalau boleh di media sosial ini, orang terlalu shock kempen di media sosial ini apabila dia tak dapat cater siapa dia punya audience. So kalau boleh yang dipaparkan di skrin, kalau kita boleh lihat berkaitan dengan keamatan naratif utama merentas parti dan dua. Kita balik yang tadi, yang ke belakang sikit. Yang ke belakang satu. Okey. Penekanan platform mengikut parti. So, kalau kita lihat bagaimana BN, PN dan juga PH menggunakan Facebook. BN dengan PH sangat mempunyai sangat kuatlah menggunakan Facebook ini. PN kuat. Dia bukanlah
kuat tu maksudnya tak cukup banyak, tapi yang boleh saya kongsikan penggunaan Facebook yang sangat kuat daripada BN dan PH ini adalah spending mereka kepada Facebook ini agak tinggi untuk mencapai, dan reach yang sangat kuat itu melihatkan mereka agak terkehadapan menggunakan Facebook, pemimpin BN dan juga PH ini. PN juga kuat menggunakan Facebook sebagai bahan kempen. Nampak kekuatan PN pada ni ya, pada TikTok. Tapi kalau kita lihat BN dan PH ini mungkin terlebih kuat itu sebab apa? Sebab kursi yang dipertandingkan itu. Di Johor, BN bertanding semua kursi. Di PN tak bertanding banyak. Betul. Dan begitu juga di Negeri Sembilan. Betul. BN bertanding kursi yang agak signifikan numbersnya, dan juga PH bertanding semua kursi di Negeri Sembilan. Dan juga itu yang melihatkan mereka agak terhadapan dalam kempen di Facebook, apa semualah. Dan kalau kita lihat di TikTok, BN dan PH berada di ranking Likert tu ranking kedua lah. PN nombor 1 berkempen di TikTok ini sangat kuat. Di Instagram, di Threads, ni orang banyak menyokong PH. Dan juga di BN dan juga PN agak kurang sedikit muncul di BN dan juga PN di forum di Threads ini terutamanya lah. So YouTube live semua sama-sama kuat, dan juga kalau di X ataupun Twitter, PH kuat, di BN dan juga PN sederhana. So dalam WhatsApp dan tertutup ini BN sangat kuat. Maksudnya BN engage dengan pengundi melalui WhatsApp blasting dan sebagainya. Gerak kerja ground tu lebih baik. Dia lebih attach seorang demi seorang. PH dan PN di kedudukan kedua. Apa indikator kepada semua ini? Penggunaan media sosial ini tak semestinya menterjemahkan undi. Tapi kalau kita lihat PH mendominasi di dua media sosial, di Facebook dan juga Instagram, tapi tidak diterjemahkan ke dalam bentuk undi. Kerana apa isi kontennya dan sebagainya, itu kita dapat kena pastilah. Tapi tulang belakang kalau kita boleh lihat di Facebook itu, Facebook ini dia lebih kepada diary untuk dikongsikan jadual lawatan, album foto, siaran langsung, testimoni tempatan. So BN untung daripada rangkaian halaman calon dan juga pusat khidmat. So Facebook seperti pusat khidmat, calon itu sendiri, dia tak boleh hari pilihan raya nak masuk baru nak buat page. So lepas tu terpaksa spend duit untuk bayar kempen dekat media sosial. Kita bayar kempen dekat media sosial, kalau kita tak buat kempen yang tepat, kita hilang reach kita, engagement kita dengan orang setempat. Macam saya sebut je lah, bertanding di Batu Pahat, orang yang tengok kita punya iklan, orang yang tengok kita punya video bukan orang yang mengundi kita. So kita rugi sukses kat situ. So kalau di naratif yang paling pantas cepat tersebar di TikTok lah. So di TikTok ni orang, sebab dia video pendek-pendek, 10 saat, 15 saat, 30 saat. So dia lebih menyebelahi kepada mesej yang berbentuk konflik, beridentiti dan beremosi. So PN berjaya dapatkan meragut semua sentimen di TikTok. Sebab di TikTok ni masa pendek, 15 saat ke 30 saat. Jadi dia memerlukan hook yang kuat. Jadi benda-benda yang berbentuk konflik, identiti dan emosi ni sangat mendapat tempat di TikTok, dan PN berjaya lah. Dan last mile adalah WhatsApp lah. WhatsApp ni macam saya sebut lah, 3 hari, 2 hari, 1 hari sebelum mengundi, WhatsApp adalah medium yang paling efektif untuk kita engage semula dengan para pengundi kita. Kita WhatsApp seorang demi seorang, satu persatu. So ini adalah indikator yang boleh kita lihat bagaimana penekanan platform mengikut parti-parti yang bertanding. So itu sedikit lah kalau kita nak lihat analisis di sentimen. Mungkin yang terakhir sekali, sebelum kita menutup perbincangan ini, kita nak lihat sejauh mana naratif ini yang dalam dimainkan di media sosial ini sebenarnya di akhirnya mampu membentuk
undi. Kita main naratif, kita buat kempen di media sosial, tapi kalau kita transfer tidak kepada undi. Kita tak berjaya mentransferkan engagement ataupun like, kan, orang gila like, view dan sebagainya di media sosial, tak dapat diterjemahkan ke dalam bentuk undi, itu kempen yang gagal lah. So penting untuk kita memastikan kalau kita lihat Anthony Loke, kan, visibility dia sangat tinggi sebagai menteri pengangkutan, kemudian dia dapat engagement, semua orang bercerita pasal Anthony Loke. Bagi saya, bad marketing is a good marketing. Tapi if you not divert the bad marketing, saat akhir tu kita tak divert engagement yang bad marketing itu, orang dah buat bad marketing untuk kita, kita tak divert dia, kita tak layan, itu yang menyebabkan kita gagal lah. Gagal lah. So apapun dalam konteks media sosial ataupun analisis sentimen di perbincangan awam, kalau kita gagal convertkan kepada bentuk undi, bukanlah kempen. Apa guna ada followers beratus ribu, followers berpuluh ribu, views berjuta, tapi kita masih lagi gagal menterjemahkan kerja di lapangan. Jadi itu memerlukan pengalaman, pendedahan, pengalaman, dan ia je boleh dipupuk sejak daripada bangku sekolah lagi, dan juga lepas masa sekolah menengah, supaya yang kita boleh minta supaya faham lah. Betul. Jadi itu mungkin sedikit sebanyak lah. Apapun di sini media sosial, bakal YB yang akan bertanding, jangan terlalu bergantung harap kepada media sosial. Betul, media sosial perlu, media sosial sangat penting, tapi media sosial tidak menggantikan kepercayaan kepada lokal. Kalau betul media sosial menggantikan kepercayaan, Datuk Seri Aminuddin Harun tak sepatutnya kalah di Linggi. Betul. Kalau kepercayaan sepatutnya menjadi media sosial itu menjadi kepercayaan, orang yang famous ni sepatutnya dah menang lah. Sepatutnya dulu Ahmad Idham tu pelakon, kalah juga. Kan Lando tu famous pun kalah juga. So tak menentu, tak menentu. Jadi so naratif yang paling berkesan adalah naratif yang konsisten lah. Dia merentas manifesto, merentas pemimpin, calon, video dan pengalaman di lapangan. Itu naratif yang paling penting. Jadi mungkin itu sedikit lah untuk kita lihat secara keseluruhan berkenaan dengan Facebook, berkenaan dengan dengan sosial media dalam pilihan raya negeri di Johor dan juga di Negeri Sembilan. Saya nak tambah sikit, Hanif, berdasarkan social media ni. Saya rasa antara perkara yang cukup kita sebut dalam kita punya media statement juga adalah politik identiti ni. Cukup menghujani naratif pilihan raya 14 hari, malah ketika di Setiap Bubar tu pun dah ada polemik. Dan kita dapati tengok ni, daripada Johor kepada Negeri Sembilan, Melayu Islam mesti memimpin, isu itu tinggi di Johor. Skat tolak Maulwi tinggi, kan cuba skat lah. PH Anwar di kawal DAP daripada Johor tinggi, pergi Negeri Sembilan sangat tinggi. Baru Melayu Islam terancam di Johor tinggi, pergi ke Negeri Sembilan jadi sangat tinggi. Ini yang calon Muslim, sebukan Muslim, daripada sederhana, orang tak berapa kisah sangat, sampai Negeri Sembilan jadi tinggi. Jadi ada peningkatan di sini. Ini yang saya rasa kita kena red alert daripada kita, kerana isu-isu yang melibatkan 3R, perkauman, menolak, sampai kadang-kadang kita tengok dalam Facebook ataupun Instagram tu, teruk sangat sampai kata tak mengucap lah, atau betul, itu yang paling inilah agak keterlaluan lah saya fikir. Saya panggil ini dia kalau dalam itu teramat kan. Yang ini namanya keamatan. Dia terlalu amat, bukannya pesta keamatan, tapi keamatan naratif Melayu Islam dan anti-DAP. Maknanya dia ini dah teramat dah ni. Tapi sampai ke sangat tinggi, dia jadi keamatan naratif Melayu Islam dan anti-DAP itu terlalu sangat. Sebenarnya dia adalah penolakan kewujudan politik, dia bukan kritikan dasar. So dia tidak membawa dasar, tidak membawa polisi, tidak membawa agenda untuk pembangunan kepada negeri, lebih kepada sentimen dan identiti, dan akhirnya yang paling kita risau generasi masa depan. Saya rasa fikir itu yang amat penting, kerana kenapa kita membuat podcast pada hari ini.
adalah kita nak mengedahkan data-data ni, kita nak bagi tahu pada generasi muda bahawa kita nak melahirkan masyarakat yang berdasarkan data ya. Janganlah kita apa orang panggil pukul umat lah perkataan harapan, kata bungkus lah, sedangkan undi asas mereka masih ada walaupun mereka terlepas berpersekusi ya. Dan kita juga tidak boleh memuktamadkan apa itu apa nak sebutnya kahwin BN dengan Perikatan Nasional ni, Perikatan Nasional dan Perikatan Nasional ni bukan satu muktamad, tapi adalah suatu perkahwinan yang apa namanya ni? Apa? Perkahwinan PN dengan BN ni namanya perkahwinan apa? Belum kahwin lagi kan? Belum nikah lagi, belum nikah lagi. Belum lagi. Masih bertunang. Masih bertunang. Tunang ni tengok intai-intai okey begitu. Biasa tunang ni di tengah proses nak bincang. So berdasarkan ini lebih tepat ini baru merisik dan bertunang. Merisik di Johor, bertunang Negeri Sembilan, mungkin. Jadi ke tak nikah di Melaka? Jadi ke tidak nikahnya itu belum tentu lagi. Sebab di Sarawak akan skip. Dan kemudian kalau jadi nikah, barulah majlis utamanya di pilihan raya umum. InsyaAllah sesi akan datang kita akan rungkaikan pula perbincangan kita berkaitan dengan Melaka. Dan saya fikir kita juga sedang berbincang untuk melihat segmen-segmen tertentu dalam pilihan raya. Dan tadi yang menarik yang kita tengah lihat sekarang, di manakah segmen anak muda? Nanti betul. Kita akan cuba kupas lah. Kita akan spesifik lebih khusus kepada akan datang, sebab kita tak dapat tolak anak muda merupakan cang yang besar dalam pencaturan pilihan raya pada masa akan datang. Adakah ketika ini mana-mana parti pun, sama ada Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, sebenarnya benar-benar menyantuni anak muda tu tidak. Dan kita tengok apa kehendak anak muda sebenarnya. Dan ramai juga pada hari yang lepas yang tidak turun mengundi. Jadi kalau berdasarkan kepada apa tu statistik yang telah pun kita kemukakan, kalau kita boleh lihat sedikit, bawah 30 ni ada hampir 57% yang tak turun mengundi. Kalau kita ambil bawah 40, masuk berapa? Hampir 90. 30 90% daripada golongan itu yang masih belum turun mengundi. Jadi ini amat mengecewakan kita lah kalau kita tengok dari segi angka tersebut. Jadi kita harapkan demokrasi terus subur untuk masa akan datang, dengan memberi ruang dan peluang kita dapat berbicara dengan sihat, dengan fakta dan data, bukan emosi yang bermain sehingga wujudnya apa itu panggil syaitan-syaitan lah yang akhirnya kita terlajak berkata, terlajak dalam kita berkempen dan sebagainya. Baik, terima kasih. Saya rasa itu saja yang saya kupas pada hari ini sebenarnya. Sebab akhir ni paling akhir sekali lah, bersempena dengan bulan kemerdekaan ini juga kan, suburnya Malaysia ini adalah kerana perpaduan dan juga keharmonian antara kaum di dalam negara ini. Kenapa kita di peringkat Idealis ini sangat memandang penting kepada isu berkenaan dengan naratif-naratif yang 3R ini? Kerana mungkin tuan-tuan dan puan akan lihat itu adalah masa sekarang, tapi kesannya 5 tahun, 10 tahun akan datang, apabila negara kita ini mencapai 63 pembinaan yang menyatukan rukun negara. Rukun negara itu apabila dijadikan sebagai pegangan untuk seluruh kaum di Malaysia itu sampailah ke hari ini, dan bila isu perkauman itu kembali ditiup ataupun disemarakkan, disuburkan pada ketika ini, mungkin kita akan lihat kejayaan-kejayaan melalui kemenangan parti politik. Tapi kerosakan-kerosakan untuk masa akan datang kita tak tahu. Saya bagi contoh, dulu orang gembira menggantung bendera. Dulu orang berasa patriotik, cinta apabila melihat bendera. Tapi pada kali ini orang mula takut nak menggantung bendera. Dan bila orang tengok bendera, matanya bukan melihat tanda cinta kepada negara, tapi melihat kesalahan yang ada pada bendera. Cukup tak jalur, ada tak bintang, terbalik tak terbalik. Akhirnya perkara-perkara patriotisme dalam diri ini lama-lama terhakis disebabkan benda-benda yang saya sebutlah.
benda ni dibuat digembar-gemburkan pada tahun lepas kan, apabila ada pemimpin-pemimpin pemuda daripada parti politik yang membuat hanya terbalik bendera. Saya tak nafikan itu adalah satu perkara yang sangat tidak menghormati, tapi bukanlah dengan cara kita mengugut, mengancam ataupun kita memberi satu tindakan yang sangat negatif kepada perbuatan tersebut. Kenapa tidak kita tegur, betulkan dan sebagainya. Dan akhirnya pada tahun ini kita melihat perkara itu orang jadikan, orang tengok bendera orang nak cari salah. Ya. Bukan tanda cinta. Betul. Pokoknya saya nak cerita tahun ni orang tengok bendera bukan tanda cinta negara dia, rasa gembira nak sambung merdeka, tapi orang tengok bendera orang, dia pasang terbalik tak, cukup tak jalur. Dia dah itu lama-lama ia menghakis sifat patriotisme pada menarik tu Saudara Hanif, kita bincang patriotisme sempena budak kemerdekaan. Podcast akan datang. Saya ada reason sikit tu cuma yang saya nak bagi tahu itu hasilnya. Apabila benda yang dibuat tahun lepas hasilnya sekarang ini. Dan bagaimana pula isu-isu 3R ini yang kita tengah seronok apikan ini, kita mainkan, kita untung dengan kemenangan politik, tapi kita rugi dalam kemasyarakatan pembinaan bangsa kita 5 tahun 10 tahun akan datang. Jadi mungkin ini perkara-perkara yang mungkin tuan-tuan boleh renungkan. Bukanlah saya bercakap atas kapasiti saya liberal ke atau sebagainya, tapi adalah kecintaan kita kepada negara kita Malaysia. Bersempena dengan bulan kemerdekaan ini, semarakkan semangat patriotisme, tanamkan semangat cinta kepada negara, sayangkan seluruh warga negara dan rakyatnya. Dan insyaAllah kita berjumpa pada episod yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.